Kak Iza, Afasliza binti Ahmad. Kak Iza tertarik hati dengan SG Academic ni sebab dia ada hybrid class. Lagi satu, budak-budak ni Kak Iza tak paksa bidang apa. Cuma Kak Iza pernah jadi HR. So Kak Iza kata kat dia, sekarang ni kalau awak masuk universiti sebab dapat straight A SPM, sorry to say, memang awak takkan dapat kerja pandai management. Sebab dalam satu company, management dia tu tak sampai 10% pun daripada jumlah keseluruhan pekerja. Betul? Sekarang ni SKM orang memang cari. Dia orang seronok. Fasiliti SG yang ada ni, lepas tu dia seronok dengan kawan-kawan dia walaupun tak sama umur dengan dia, dan dia seronok belajar sebab dekat sini Kak Iza perasan dia akan bantu belajar. SG akan bantu. Macam dalam dia punya assignment ke apa, trainer akan ajar sampai budak betul-betul catch up. Jadi memang terbaik lah SG, memang terbaik. Terima kasih SG.